Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Atira, saya dengan ini mengambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih atas khidmat bakti yang telah dicurahkan di SK Pedak Inas, terutama sepanjang saya bertugas di sini. Terima kasih atas dedikasi, kerjasama, komitmen dalam semua program-program yang melibatkan sekolah. Semoga Cikgu Atira terus cemerlang, terus maju jaya di tempat baru dan bawalah apa yang baik di SK Pedak Inas ni sebagai bekalan untuk terus berkhidmat di tempat yang baru. Assalamualaikum Cikgu Atira. Saya doakan Cikgu Atira semoga terus cemerlang di sekolah yang baru. Okey, terima kasih atas segala kerjasama, komitmen dan dedikasi yang diberikan sepanjang khidmat di sekolah ini. Semoga Ustazah dikurniakan dan melakarkan kecemerlangan di sekolah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Atira, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak di atas segala komitmen dan kerjasama yang diberikan sepanjang Ustazah ada kat SK Pedak Inas. Saya rasa terlalu banyak pengorbanan yang telah dicurahkan dan saya selaku PKKOKO juga mohon maaf sekiranya terdapat kata-kata saya atau arahan saya yang mengguris hati dan jangan simpan dalam hati. Itu tugas semata-mata dan saya doakan agar Ustazah Atira terus berjaya menjadi guru yang berdedikasi sehingga akhirnya. Buat Tira, akan doakan Tira lebih cemerlang di sekolah baru. Jangan lupakan kami di sini, minta maaf segalanya. Good luck. Kepada Cikgu Atira, semoga lebih berjaya di sekolah yang baru. Tahniah Cikgu Atira. Selamat maju jaya sekolah baru. Jangan lupakan kami di Inas. I love you. Muah. Wishing you all the best. Take care and I love you. Berapa tahun aku sama Tira. Ingat lagi muka dia dengan ajar. Belum lagi suka hati. Tak tahulah dah cakap Tira. Kau dengan aku banyak kau tolong aku tau. Ya Allah. Akak nak ucapkan terima kasih selama ni kau tolong aku. Akak sayang Tira. Semoga maju jaya Tira. Muah. Maju jaya Atira. Semoga berjaya di sekolah baru. All the best Atira. Bye-bye. See you again. Sorry. Bye Atira, I love you. Terima kasih Kak Tira selama sepanjang saya berada di Inas, memberi tunjuk ajar kepada semua tim GPI. Selamat maju jaya di tempat yang baru. Orang yang kedua saya message selepas GB bila saya masuk Inas. Banyak sangat memori kita bersama sebelum awak kahwin. Kita banyak meneroka kulai bersama-sama. Banyak ilmu yang awak bagi kat saya dan kita banyak sharing sama-sama kan. Rasa kehilangan tu ada, tetapi mungkin Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk awak dan untuk kita semua. Semoga terus cemerlang di tempat yang baru. Jangan lupakan kami di Inas. Tira, selamat maju jaya di sekolah yang baru. Ustazah, selamat maju jaya di sekolah baru. Semoga cemerlang di tempat baru. Tak apa, perjalanan kita jauh lagi. Kita pun tak tahu apa akan berlaku. So, hadapilah dengan tenang. Moga baik-baik di sana. Nanti boleh jumpa adik ipar kat dia pula. Okay, bye. Hai Atira, all the best. Walaupun kita sama-sama masuk Inas, tapi awak pergi dulu tinggal saya dan Inas. Selamat maju jaya. Tira, gulat tempat baru. Terima kasih mentor. Semoga terus cemerlang di tempat baru. Bye. Okey, terima kasih banyak-banyak atas segala kerjasama yang telah diberikan selama ni. Selamat maju jaya di tempat baru nanti. Terima kasih. Okey, untuk Ustazah Atira, semoga terus maju dan cemerlang di tempat yang baru dan terima kasih kerana menjadi KP yang terbaik untuk kami di sini. Okey, jumpa lagi. Tira cantik, manis. Atira Wonder Woman. Tira seorang yang beauty with brain. Tira seorang yang lemah lembut, sopan santun. Baik, steady, cantik. Jadi rindu lupa jarak yang hatiku peluk angan tapi tak bisa. Kadang hatiku marah, senyum juga paksa. Bibir ucap rindu jarak yang buasa bisu lewat doa agar cepat saya berjumpa denganmu.
coba tepis rindu ini.